Datuk Jutawan Kaya Raya melamar gadis rupawan selepas kematian isterinya. Apa kesudahannya? Sila tekan tombol like, komen dan subscribe untuk menggalakkan saya bekerja lebih keras dalam berkarya. Saya mendoakan semua yang melanggan channel saya semoga dikurniakan dengan keberkatan dan rezeki yang luas oleh Allah Ta'ala. Langit pagi itu mendung. Amani memandang keluar tingkap biliknya, melihat titisan hujan yang perlahan-lahan menari di atas kaca. Rumah banglo keluarganya sudah tidak seindah dulu, catnya mengelupas dan bumbungnya berbunyi apabila terkena hujan. Tapi skim rumah tempat dia dibesarkan, tempat suka duka keluarga mereka tertinggal dalam setiap sudut. Amani baru sahaja pulang dari kolej 3 bulan yang lepas. Dia merupakan graduan sains sosial dari sebuah universiti awam ternama di Malaysia. Walaupun kelulusannya bukan yang terbaik, tetapi usaha belajarnya tidak dapat dipertikaikan. Ayahnya, Encik Rosti, adalah orang yang paling bangga dengan pencapaian anak sulungnya itu. Namun, segalanya berubah secara tiba-tiba apabila ayahnya meninggal dunia akibat penyakit misteri. Doktor sendiri tidak pasti apa sebenarnya yang menyebabkan jantung ayahnya berhenti tanpa amaran. Kematian ayahnya meninggalkan kesan yang mendalam pada seluruh keluarga. Ibunya, Puan Faminah, yang hanya seorang suri rumah tangga, tidak tahu bagaimana untuk menyara keluarga yang kini tiada lagi tulang belakang. Mereka ada 3 anak lagi, Abu Bakar, pelajar tingkatan 5 yang ingin menjadi jurutera, Salmiah, pelajar tingkatan 4 yang sangat cerdik tetapi pemalu, dan Fitri, adik ketiga Amani yang sedang menuntut dalam bidang perakaunan di Universiti Awam. Semua harapan kini terletak di bahu Amani, si sulung yang masih mentah dengan dunia pekerjaan. Walaupun telah beberapa bulan mencari kerja sesuai dengan bidangnya, Amani masih gagal. Jawatan-jawatan yang ditawarkan biasanya memerlukan pengalaman atau berkaitan dengan NO atau institusi kerajaan yang proses permohonannya begitu panjang. Beban masa depan keluarganya terasa semakin berat apabila bel-bel rumah mula bertimbun dan tak terbayar. Demi keluarga, Amani terpaksa menerima pekerjaan sebagai juruang di sebuah supermarket kecil di kawasan perumahan mereka. Ia bukan jawatan impian, tetapi sekurang-kurangnya gaji bulanan cukup untuk menampung keperluan asas keluarga mereka. Setiap hari selepas bekerja, Amani akan pulang ke rumah dan membantu adik-adiknya dengan kerja sekolah, memasak dan kadang-kadang membersihkan rumah. Hidupnya seperti roda yang terus berputar tanpa henti. Pagi itu juga, seperti biasa, Amani bersiap untuk bekerja. Dia menyisir rambut lurusnya dengan cepat dan memakai seragam hijau pudar milik supermarket. Bau sabun mandi dan minyak wangi murah menyelubungi tubuhnya yang langsing. Dia membetulkan tudungnya di hadapan cermin dan memberi senyuman kepada dirinya sendiri, cuba menenangkan hati yang resah. Jangan lupa ambil roti untuk sarapan esok, pesan ibunya dari dapur. Aha, insya-Allah mak. Abu mana? Soal Amani sambil membetulkan beg sandangnya. Sudah pergi sekolah tadi. Awal betul dia pagi ni, jawab Puan Faminah sambil memasukkan nasi putih ke dalam bekas plastik. Amani menghela nafas. Dia tahu adiknya itu sedang stres menghadapi peperiksaan SPM. Supermarket itu tidak besar, cuma 1 tingkat dan terletak di tepi jalan utama kampung mereka. Meskipun begitu, ia sentiasa sibuk pada waktu petang dan hujung minggu. Amani bekerja dari pukul 9 pagi hingga 6 petang, bergila-gilir dengan 4 orang juruang lain. Walaupun penat, Amani cuba menjaga sikap sopan dan ramah dengan pelanggan. Pada suatu pagi, seorang lelaki tua berpakaian kemas masuk ke dalam supermarket. Tubuhnya tinggi lampai, berkulit cerah dan berambut putih separuh. Matanya tajam tetapi pandangan itu tenang. Lelaki itu tidak pernah datang setiap hari, tetapi cukup kerap untuk membuatkan staf-staf di situ mengenalinya. Selamat pagi, Cik, sapanya dengan suara berwibawa ketika berdiri di kaunter pembayaran. Amani tersenyum mesra. Selamat pagi, Datuk. Lelaki itu tersenyum kecil. Terima kasih. Saya beli ini saja. Dia meletakkan 2 botol minyak masak dan sebungkus teh tempatan di atas meja. Amani memproses pembayaran dengan pantas. Jumlahnya 48.50 Rm.
Datuk Hilman mengeluarkan dompet kulit hitam dan memberi wang 50 RM. Amani memberi baki 50 sen dan mahu menghulurkan risit, tetapi Datuk Hilman menggeleng. Tidak perlu risit. Ini untuk awak, katanya sambil menyuapkan 10 RM ke dalam tangan Amani. Amani terkejut. Tak payahlah Datuk. Percayalah, saya lebih daripada mampu. Terima sajalah. Sebagai tanda terima kasih, ujar Datuk Hilman dengan senyuman lembut. Amani tersenyum malu-malu. Terima kasih banyak-banyak, Datuk. Sejak hari itu, Datuk Hilman mula datang lebih kerap. Kadang-kadang beliau membeli barang dapur, kadang-kadang hanya membeli air mineral dan roti. Tetapi setiap kali dia datang, dia pasti akan berbual seketika dengan Amani. Bualan mereka ringkas sahaja, tentang cuaca, harga barang dan kadang-kadang soalan-soalan ringan tentang kerja Amani. Amani tidak merasa apa-apa perasaan istimewa terhadap Datuk Hilman. Baginya, lelaki itu hanyalah seorang pelanggan yang baik hati dan suka memberi tip. Umurnya pun jauh lebih tua daripada Amani. Walaupun Datuk Hilman tampak sihat dan segak untuk usia 55 tahun, tetapi Amani tidak pernah terlintas untuk melihatnya sebagai lebih daripada itu. Namun, Datuk Hilman mulai merasakan sesuatu yang aneh setiap kali dia melihat Amani. Gadis itu memiliki paras wajah yang cantik dan matanya memancarkan kejujuran. Senyumnya manis dan cara bicaranya sopan. Sesekali, ketika Amani membetulkan tudungnya atau menunduk sambil tersenyum, Datuk Hilman teringat kepada arwah isterinya, Datin Zaliha, yang pernah begitu jelita dan penuh budi bahasa semasa muda. Arwah Datin Zaliha telah meninggal dunia setahun yang lepas akibat kanser payudara. Kehilangannya meninggalkan lubang besar dalam hidup Datuk Hilman. Anak-anaknya, Ehsan dan Balkis, kini sibuk dengan bisnes keluarga. Datuk Hilman hidup dalam kemewahan, tetapi kesepian walaupun Ehsan dan Balkis tinggal bersamanya. Setiap kali Datuk Hilman melihat Amani, ia seperti melihat kembali kenangan manis bersama isterinya. Perasaan itu bukan sekadar nostalgia, tetapi sesuatu yang lebih dalam, mungkin pengharapan untuk kembali merasakan kasih sayang yang pernah hilang. Hari demi hari berlalu. Amani terus menjalani rutin harian yang sama. Walau penat, dia cuba untuk tidak menunjukkan kesedihan di hadapan adik-adiknya. Dia tahu, jika dia menangis, mereka juga akan menangis. Jadi dia cuba menjadi kuat, walaupun kadang-kadang terasa sangat berat. Pada suatu petang selepas hujan turun renyai-renyai, Datuk Hilman datang lagi. Kali ini, dia membawa sebet plastik berisi buah-buahan eksotik, manggis, langsat dan durian Belanda. Ini untuk awak dan keluarga, katanya sambil meletakkan beg itu di kaunter. Amani terkejut. Tak boleh macam tu, Datuk. Ini mahal sangat. Saya tak boleh terima. Datuk Hilman tersenyum. Saya tak kira. Saya tahu awak seorang anak yang rajin. Saya juga tahu awak sekarang menjadi tulang belakang keluarga. Biarlah ini sebagai doa restu untuk awak. Amani menunduk. Hatinya terasa hangat. Saya tak tahu nak kata apa, terima kasih sangat-sangat, Datuk. Datuk Hilman mengangguk. Kalau awak perlukan apa-apa, tolong beritahu saya. Saya tak ada keluarga rapat lagi. Jadi saya fikir, saya boleh jadi macam pakcik awak. Amani tersenyum kecil. InsyaAllah, kalau ada apa-apa, saya akan bagi tahu. Malam itu, Amani membawa pulang beg buah-buahan itu. Keluarganya teruja. Buah-buahan itu begitu segar dan manis. Malam itu, mereka semua makan bersama dengan penuh syukur. Ibu Amani memandang anaknya sambil berkata, siapa yang bagi ni, AM? Amani tersenyum. Seorang pelanggan baik hati di tempat kerja saya. Dia selalu datang. Nama dia Datuk Hilman. Puan Faminah tersenyum. Alhamdulillah. Tuhan masih ingat kita. Dia hantar rezeki melalui orang yang tidak kita sangka-sangka. Amani mengangguk. Di dalam diam, dia berdoa agar hidup mereka akan lebih mudah suatu hari nanti. Tapi dia tidak tahu bahawa pertemuan kecilnya dengan Datuk Hilman itu bakal mengubah hidupnya sepenuhnya. Hari-hari berlalu,
dan Datuk Hilman semakin kerap datang ke supermarket tempat Amani bekerja. Kehadirannya bukan lagi sekadar untuk membeli barang dapur, tetapi lebih kepada melihat senyuman manis Amani yang baginya seperti sinar matahari di tengah kesepian hidupnya. Setiap kali dia datang, dia pasti akan menyapa Amani dengan suara lembut dan memberi tips 10 RM atau kadang-kadang 20 RM sebagai tanda terima kasih. Amani tidak pernah merasa apa-apa yang luar biasa dengan kelakuan Datuk Hilman. Baginya, itu hanyalah cara seorang lelaki tua yang baik hati menunjukkan penghargaan. Tetapi staf-staf lain di supermarket mula bercerita, mengesyaki bahawa Datuk Hilman mempunyai perasaan istimewa terhadap Amani. Amani hanya tersenyum malu apabila mendengar cakap-cakap itu. Dia tidak fikir jauh begitu. Namun, segalanya berubah pada satu hari apabila telefon bimbit Amani berbunyi tanpa jangkaan. Nombor asing terpapar di skrin. Dengan rasa ragu-ragu, Amani mengangkat panggilan itu. Assalamualaikum, Amani, kedengaran suara berwibawa dari hujung talian. Waalaikumsalam, siapa ni? Soal Amani. Ya saya, Datuk Hilman. Saya harap awak tak keberatan saya dapat nombor ini dari pihak pengurusan supermarket. Amani terkejut. Oh, tidaklah Datuk. Tak ada masalah. Ada apa ya? Saya nak minta izin untuk datang ke rumah awak esok. Saya ada perkara penting nak bincangkan dengan ibu awak juga. Amani terdiam. Hatinya mula berdebar. Okey, Datuk. Saya akan bagi tahu mak saya. Esoknya, Datuk Hilman datang menjelang petang. Amani sudah bersiap sedia di rumah. Dia memakai baju kurung simple biru muda dan tudung labur. Ibunya, Puan Famina, juga duduk di ruang tamu sambil cuba menenangkan diri. Tidak pernah dalam hidup mereka menerima kunjungan seorang datuk yang kaya raya ke rumah usang mereka. Datuk Hilman dipersilakan duduk. Teh panas disediakan. Selepas beberapa minit berbual kosong tentang cuaca dan keadaan kampung, Datuk Hilman akhirnya membuka mulut. Puan Famina, Amani, saya datang hari ini bukan untuk bual-bual sahaja. Saya ada permintaan serius untuk dibuat. Amani dan ibunya saling berpandangan. Jantung Amani mula berdegup laju. Amani, saya sangat kagum dengan sikap awak. Rajin, sopan dan bertanggungjawab. Dan saya juga tahu betapa besar beban yang awak tanggung sekarang. Saya ingin mempersunting awak menjadi isteri saya kalau awak dan keluarga bersetuju. Perkataan itu terasa seperti gema yang menggegarkan seluruh ruang tamu. Amani tergamam. Mulutnya terasa keluh. Matanya membulat. Tidak percaya apa yang didengarnya. Puan Faminah cuba menahan emosi. Wajahnya bercampur antara terkejut, sedih dan bimbang. Namun, dia cuba menjaga adab. Datuk, ini perkara besar. Kami perlukan masa untuk berfikir, ujar Puan Faminah dengan suara tenang namun sayu. Datuk Hilman mengangguk. Saya faham. Saya tak paksa. Sila ambil masa seminggu untuk membuat keputusan. Saya tunggu jawapan daripada awak, Amani. Setelah Datuk Hilman pulang, sunyi menyelubungi rumah itu. Tiada siapa yang bercakap. Amani duduk termenung di biliknya. Adik-adiknya yang baru pulang dari sekolah turut berasa sesuatu yang tidak kena. Malam itu, Amani tidak boleh tidur. Otaknya berlegar-legar memikirkan permintaan Datuk Hilman. Dia tidak mencintai lelaki itu. Umurnya jauh lebih muda. Apakah orang akan mengata? Apakah dia sanggup menjadi isteri seorang lelaki tua? Tetapi di sebalik semua keraguan itu, satu perkara yang tidak dapat diabaikan, keluarganya sedang susah. Gaji sebagai juruang tidak cukup untuk menampung segala keperluan. Bel elektrik dan air sentiasa tertunggak. Adik-adiknya masih memerlukan belanja sekolah dan universiti. Bagaimana jika Datuk Hilman benar-benar serius dan ia adalah peluang untuk menyelamatkan keluarganya? Amani menangis perlahan-lahan di atas katil. Dia tidak tahu apa yang harus dipilih. Di satu pihak, hati kecilnya menolak idea itu. Di pihak lain, akalnya berkata bahawa inilah jalan terbaik. Seminggu berlalu.
Pada hari terakhir, Puan Faminah memanggil Amani ke biliknya. Mereka berdua duduk berhadapan. Amani, kamu dah fikir betul-betul, soal Puan Faminah dengan lembut. Amani menunduk. Air matanya bergenang. Ya, Mak, saya dah fikir. Saya nak setuju. Bukan sebab saya suka Datuk Hilman, tapi sebab saya nak tolong keluarga kita. Saya tak tahan tengok Abu stres tiap kali fikir pasal SPM. Saya tak tahan tengok Fitri risau pasal pinjaman. Saya tak tahan tengok Mak penat sampai sakit-sakit badan sebab nak jimatkan barang-barang dan makanan. Puan Faminah menarik nafas panjang. Dia tahu anaknya berat untuk membuat keputusan ini. Amani, Mak faham. Tapi ingat, Datuk Hilman tu dah tua. Hidup dia mungkin tak lama. Lagipun, hubungan macam ni banyak cabarannya. Awak kena pastikan awak mampu hadapi semua. Amani mengangguk perlahan. Saya tahu, Mak. Tapi saya sanggup. Saya rela je kalau Datuk Hilman nak kahwin dengan saya dengan syarat dia bantu keluarga kita. Saya tak kisah kalau kami cuma kahwin secara nama saja. Puan Faminah memeluk anaknya erat. Kalau skim pilihan awak, Mak reda. Mak doakan awak tabah dan kuat. Keesokan harinya, Amani menghubungi Datuk Hilman dan memberitahu keputusannya. Suara lelaki itu terdengar gembira dan lega. Terima kasih, Amani. Saya janji, saya akan jaga awak dan keluarga awak baik-baik. Perkahwinan kita akan dilangsungkan sebulan dari sekarang. Semua perbelanjaan saya tanggung. Sebulan berlalu. Persiapan perkahwinan diuruskan sepenuhnya oleh Datuk Hilman. Majlis sederhana direncanakan di sebuah hotel kecil di bandar berdekatan. Keluarga Amani dijemput untuk tinggal di rumah besar Datuk Hilman semasa tempoh persiapan. Rumah itu besar dan lengkap dengan pengurus rumah, pembantu rumah dan kenderaan sewa untuk digunakan sepanjang majlis. Amani cuba menyesuaikan diri. Dia cuba bersikap baik dengan Datuk Hilman, walaupun kadang-kadang terasa canggung. Datuk Hilman pula cuba memperlakukan Amani dengan penuh kasih sayang, seperti memperlakukan seorang puteri. Tetapi seminggu sebelum hari perkahwinan, Amani mula berasa gelisah. Dia sering mimpi buruk dan terjaga di tengah malam. Dia cuba meyakinkan dirinya bahawa semuanya akan baik-baik saja. Namun, Allah punya perancangan lain. 3 hari sebelum tarikh perkahwinan, satu panggilan telefon memecahkan ketenangan pagi itu. Assalamualaikum, ini keluarga Amani, kedengaran suara lelaki dari hujung talian. Ya, ini siapa? Jawab Puan Faminah. Ini Ehsan, anak sulung Datuk Hilman. Datuk Hilman telah meninggal dunia sebentar tadi akibat serangan jantung. Puan Faminah terdiam. Amani yang berdiri di sebelah ibunya terus rebah ke lantai. Apa? Datuk Hilman meninggal, jerit Amani. Air matanya mula mengalir deras. Bukan kerana cinta, tetapi kerana segala harapan yang dibina dalam sebulan itu musnah begitu sahaja. Wang yang diharapkan untuk menyelamatkan keluarganya, bantuan yang dijanjikan, semua lenyap dalam sekelip mata. Jenazah Datuk Hilman dikebumikan esok paginya. Anak-anaknya, Ehsan dan Balkis, menguruskan urusan pengebumian. Mereka kelihatan kaku dan formal, tidak terlalu menunjukkan kesedihan. Amani dan keluarganya turut hadir di upacara pengebumian, walaupun tidak pasti sama ada mereka diterima sebagai keluarga bakal pengantin lelaki atau sekadar kenalan biasa. Selepas pengebumian, Ehsan dan Balkis memanggil Amani dan ibunya untuk berjumpa. Ehsan dan saya sudah bincang, kata Balkis dengan nada formal. Ayah memang beritahu kami yang dia nak kahwin dengan awak. Tapi kami tak tahu apa janji atau perjanjian yang ayah dah buat dengan awak. Amani menelan air liur. Tiada perjanjian tulisan, tapi Datuk janji dia akan bantu keluarga saya. Saya harap Encik dan Puan Balkis sudi membantu kami. Ehsan memandang tajam. Maaf, tapi kami tak ada kewajipan untuk teruskan janji ayah. Kami tak faham kenapa ayah buat keputusan macam tu. Tapi kami hormat keputusannya. Kalau awak nak, kami boleh bagi sedikit sumbangan sebagai tanda penghargaan atas niat ayah.
Balkis menghulurkan sampul surat kecil. Ini 5 Rm. Cukuplah sebagai pertolongan sementara. Amani menerima sampul itu dengan tangan gemetar. Ia tidak seberapa berbanding harapan mereka, tetapi ia adalah rezeki yang tidak diduga. Terima kasih banyak-banyak, bisik Puan Faminah dengan mata berair. Beberapa hari selepas kematian Dato' Hilman, Amani kembali ke rutin lamanya. Dia kembali bekerja di supermarket, walau kadang-kadang terasa pedih melihat kaunter tempat Dato' Hilman selalu berdiri. Adik-adiknya tidak mengetahui jumlah sebenar bantuan yang diberi oleh anak-anak Dato' Hilman. Amani cuba menjaga hati mereka agar tidak kecewa. Wang 5 Rm itu digunakan untuk membayar bel-bel tertunggak dan belanja persekolahan. Satu malam, Amani menerima surat pos dari firma guaman. Surat itu menyatakan bahawa Dato' Hilman telah membuat wasiat sebelum kematiannya. Salah satu butiran dalam wasiat itu menyebut, sejumlah wang simpanan pribadi saya sebanyak 200,000 Rm di dalam akaun Maybank atas nama saya akan diagihkan kepada Amani binti Rosdi sebagai tanda restu dan harapan untuk masa depannya. Amani tidak percaya. Dia membaca surat itu berulang-ulang kali. Akhirnya, dia menangis. Bukan kerana kehilangan Dato' Hilman, tetapi kerana akhirnya, doa dan pengorbanannya tidak sia-sia. Keluarganya terselamat. Adik-adiknya boleh terus belajar tanpa tekanan keuangan. Ibunya boleh berehat dan tidak perlu lagi hidup dalam kebimbangan. Walaupun Dato' Hilman tidak sempat menjadi suaminya, tetapi jasa dan kasihnya tetap terpatri dalam hidup Amani. Selepas kematian Dato' Hilman, hidup Amani dan keluarganya berubah secara perlahan-lahan. Walaupun permulaannya penuh dengan keraguan dan tekanan, tetapi akhirnya mereka menerima bahawa segalanya adalah takdir ilahi. Wang 200,000 Rm yang ditinggalkan oleh Dato' Hilman dalam wasiatnya memberi sinar baru kepada kehidupan mereka. Amani menggunakan wang itu dengan bijak. Sebahagiannya digunakan untuk melunaskan semua hutang keluarga, bel-bel tertunggak, serta belanja persekolahan adik-adiknya. Selebihnya disimpan sebagai simpanan kecemasan dan juga untuk membantu ibunya yang tidak pernah bercita-cita tinggi selain daripada melihat anak-anaknya hidup aman dan sejahtera. Namun, dalam kesedaran itu, ada satu perkara yang tidak diduga, hubungan antara Amani dan Ehsan. Sejak hari pengebumian ayahnya, Ehsan tidak langsung menunjukkan rasa tidak puas hati terhadap Amani. Malah, dia seperti cuba memahami kenapa ayahnya begitu jatuh cinta pada gadis itu. Bukan sahaja kerana paras rupa Amani yang menyerupai arwah ibunya, tetapi juga kerana sikapnya yang tenang, sederhana dan penuh tanggungjawab. Ehsan sendiri bukan lelaki biasa. Lelaki berusia 28 tahun itu merupakan seorang usahawan hartanah yang sangat berjaya. Dia mengambil alih sepenuhnya syarikat hartanah Hilman setelah kematian ayahnya. Walaupun tugas itu berat, tetapi Ehsan tidak pernah lari dari tanggungjawab. Dia seorang yang berdisiplin, bertimbang rasa dan tidak sombong walaupun kaya raya. Beberapa minggu selepas pengebumian, Ehsan menelefon Amani. "Assalamualaikum, Amani," ujar Ehsan dari hujung talian. "Waalaikumsalam, Encik Ehsan. Ada apa ya?" soal Amani agak ragu-ragu. "Saya cuma nak pastikan awak dan keluarga okey. Ayah saya memang sangat suka pada awak. Saya faham, walau apapun, janji ayah tu dah tertunai. Saya harap awak gunakan wang itu dengan baik." Amani tersenyum mesra meskipun hanya melalui telefon. "Terima kasih banyak-banyak, Encik. Kami sangat bersyukur." Dari situ, hubungan mereka semakin rapat. Kadang-kadang Ehsan akan menghantar mesej untuk bertanya kabar, atau sekadar berkongsi cerita tentang projek hartanah barunya. Amani juga tidak kaku menjawab. Perlahan-lahan, percakapan mereka menjadi lebih intim, lebih personal. Mereka mula saling memahami. Ehsan menyedari bahawa Amani bukan sekadar cantik di luar, tetapi juga kuat dan matang di dalam. Amani pula melihat Ehsan bukan sahaja seorang jutawan, tetapi juga seorang lelaki yang berhati lembut dan sentiasa ingat pada keluarga. Pertemuan pertama mereka selepas pemergian Dato' Hilman berlangsung di sebuah kafe kecil di tengah bandar. Kafe itu tidak terlalu ramai, suasana tenang dan sesuai untuk berbual panjang.
Amani datang dengan pakaian sederhana, baju kurung katen biru muda dan tudung hitam. Ehsan memakai baju kemeja tanpa tai, nampak lebih santai dari biasa. Awak cantik macam biasa, kata Ehsan perlahan ketika Amani sampai di meja. Amani tersenyum malu. Encik Ehsan ni. Saya serius. Awak memang serupa mak saya masa muda. Tapi awak lebih hidup. Lebih bersemangat. Amani tertawa ringan. Encik ni memang pandai cakap. Mereka berbual sehingga senja. Dari soal pekerjaan, keluarga, impian masa depan, hinggalah ke soal perasaan. Saya tak sangka saya boleh rasa macam ni, bisik Ehsan perlahan. Apa perasaan tu? Soal Amani, pipinya merah. Saya suka awak, Amani. Bukan sebab ayah saya, tapi sebab awak sendiri. Amani diam. Hatinya berdebar. Dia tahu dia juga sudah mula merasa sesuatu yang sama. Cinta yang tidak dirancang, tetapi hadir begitu saja. Saya juga suka Encik Ehsan, balas Amani dengan suara perlahan. Ehsan tersenyum lebar. Kalau macam tu, saya nak jumpa mak awak. Saya nak minta izin untuk bercinta dengan awak. Dan kalau rezeki kita, saya nak bawa awak jadi isteri saya. Amani terkejut, tetapi tidak menolak. Tapi, baru je beberapa bulan ayah awak meninggal. Takkan cepat sangat? Saya tahu. Tapi jodoh bukan boleh ditangguh. Kalau dah jodoh, tak ke mana, jawab Ehsan dengan yakin. Permohonan Ehsan untuk bercinta dengan Amani diterima dengan hati terbuka oleh Puan Famina. Dia gembira kerana kali ini, hubungan itu dibina atas dasar cinta dan bukan desakan keperluan. Balkis, adik Ehsan, juga tidak keberatan. Malah dia turut mendoakan kebahagiaan abangnya dan Amani. 3 bulan selepas kematian Dato' Hilman, majlis pertunangan Ehsan dan Amani diadakan secara sederhana di rumah keluarga Amani. Tetapi apabila tiba masanya untuk majlis perkahwinan, Ehsan membuat kejutan besar. Saya nak adakan majlis besar. Saya nak dunia tahu, saya beruntung dapat kahwin dengan wanita sehebat Amani, kata Ehsan ketika berbincang dengan bakal isterinya. Amani tersipu-sipu. Encik ni, tak perlulah besar sangat. Saya okey dengan majlis sederhana saja. Tapi saya nak besar. Saya nak orang tahu, saya berjaya menambat hati seorang gadis yang cantik, pintar dan berbudi bahasa. Ini adalah perkahwinan lelaki teruna dan wanita perawan. Ini patut diraikan. Akhirnya, majlis perkahwinan mereka diadakan di sebuah hotel 5 bintang. Semua kos ditanggung oleh Ehsan. Keluarga Amani dijemput untuk tinggal di suite pengantin selama 2 hari sebelum majlis. Jemputan dihantar ke seluruh negeri, termasuk keluarga jauh dan rakan perniagaan Ehsan. Puan Famina menangis sepanjang majlis. Bukan kerana sedih, tetapi kerana bahagia. Anak sulungnya akhirnya mendapat jodoh yang baik, bukan kerana desakan hidup, tetapi kerana cinta yang tumbuh secara semula jadi. Selepas berkahwin, Amani tinggal di rumah besar milik keluarga Ehsan, yang diwarisi dari Dato' Hilman. Rumah itu besar, moden dan lengkap dengan segala kemudahan. Tetapi Amani tetap tidak lupa asal-usul. Setiap minggu, dia akan pulang ke rumah banglo usang keluarganya untuk melawat ibu dan adik-adiknya. Satu hari, Ehsan memandu Amani pulang ke rumah keluarganya seperti biasa. Tetapi kali ini, Ehsan membawa rombongan kontraktor dan arkitek. Kenapa bawa orang ni? Soal Amani pelik. Saya nak buat surprise untuk mak dan keluarga awak, jawab Ehsan dengan senyuman. Amani mengerut dahi. Apa surprise? Ehsan berpaling kepada kontraktor. Mulakan proses roboh dan bina semula banglo ini. Saya nak bangunkan sebuah rumah yang lebih besar, selesa dan sesuai untuk keluarga Amani. Amani terkedu. Ehsan. Serius? Ehsan mengangguk. Ya. Ini janji saya dengan arwah ayah saya. Beliau janji akan jaga keluarga awak. Saya akan tunaikan janji itu. Tidak lama selepas itu, pembinaan bermula.
Banglo lama yang usang dan berdinding retak diganti dengan sebuah banglo 2 tingkat yang cantik dan moden. Ruang tamu luas, bilik tidur selesa, dapur lengkap dengan peralatan elektrik terkini, dan halaman belakang yang luas untuk berehat. Keluarga Amani pindah masuk ke rumah baru itu pada hari Aidilfitri. Suasana rumah penuh dengan tawa dan kegembiraan. Adik-adik Amani teruja melihat bilik tidur masing-masing yang besar dan selesa. Puan Faminah menangis lagi, tetapi kali ini kerana terharu. Terima kasih ya Allah. Engkau telah ubah nasib kami. Engkau telah tunjukkan jalan yang terbaik untuk kami, doa Puan Faminah sambil memeluk Amani erat. Amani juga aktif dalam Noh yang membantu keluarga susah. Dia ingin membantu orang lain seperti mana Datuk Hilman pernah membantunya. Kadang-kadang, Ehsan turut menyumbang secara rahsia untuk projek-projek yang dilibatkan oleh Amani. Pada suatu petang, ketika Amani dan Ehsan sedang minum teh di balkoni rumah mereka, Amani bertanya sesuatu yang lama terpendam. Ehsan, awak tak rasa bersalah ke ambil saya? Saya dulu nak kahwin dengan ayah awak. Ehsan tersenyum. Tidak. Ayah saya sendiri yang pilih awak. Dan Tuhan juga yang tentukan. Ayah saya tak sempat nikah dengan awak, tapi saya yang dapat. Ini jodoh. Bukan salah sesiapa. Amani tersenyum. Saya bersyukur sangat jumpa awak. Ehsan memegang tangan Amani lembut. Saya juga. Awak bukan sekadar isteri saya. Awak adalah inspirasi saya. Awak ajar saya erti kesetiaan, pengorbanan dan kasih sayang yang tulen. Dan di bawah langit senja yang memerah, pasangan itu berjanji untuk terus bersama, saling menyayangi, hingga akhir hayat.